Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat kek mentega yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula satukan 200 gram mentega dengan 135 gram gula halus. Pukul bahan ni dengan kelajuan maksimum selama lebih kurang 10 minit atau sehingga mentega kembang dan warnanya jadi lebih pucat. Seterusnya, masukkan 3 biji telur grade B yang bersuhu bilik dan 1 penutup esen vanila. Pukul adunan ni sehingga sebati. Ayak masuk 150 gram tepung gandum dan 1 sudu kecil serbuk penaik. Gaul adunan ni dan sambung pukul lagi sehingga sebati. Akhir sekali, masukkan 15 ml susu dan pukul sebati. Adunan kek mentega kita dah siap dan sedia untuk dibakar. Untuk membakar kek ni, saya gunakan loyang seperti dalam video. Sapukan dalaman loyang dengan margarin dan alaskan dalaman loyang dengan baking paper. Masukkan semua adunan kek ke dalam loyang dan lorekkan adunan seperti dalam video. Sebelum dibakar, hentakkan loyang beberapa kali. Panaskan oven dan bakar adunan kek dengan suhu 180 darjah Celsius selama 55 minit api atas dan bawah. 4 minit terakhir bakar kek dengan api atas sahaja supaya permukaan atas kek berwarna keperangan. Alhamdulillah, kek mentega kita dah masak. Sisipkan bahagian tepi kek dan terus keluarkan kek dari loyang. Tekstur kek ni lembut dan harum bau mentega yang kita gunakan sangat menyelerakan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.